Dalam banyak-banyak kereta second hand pada hari ini, ramai yang takut untuk beli kereta second hand disebabkan oleh kena masalah CVT gearbox. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kita kali ini kita nak tengok mengenai 5 kereta second hand yang kurang isu masalah gearbox CVT. Ia tetap ada tetapi jarang sangat jumpa yang bermasalah. Jika dilihat daripada sudut lain, semua kereta automatik risiko untuk mengalami masalah gearbox agak tinggi. Termasuklah gearbox 480 kalau maintenance tak jaga ikut jadual. Tapi 5 model kereta yang disenaraikan dalam list ini yang menggunakan gearbox CVT ini agak kurang bermasalah. Lebih tepat lagi, reliability lebih dipercayai ramai dan banyak part mudah dapat di Malaysia. Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita lihat 5 kereta second hand apakah yang kurang masalah CVT ini. Pertama, Toyota Vios. Ramai takut CVT rosak tetapi unit second hand untuk Toyota Vios ini agak laku keras juga. Ada 5 sebab yang menyatakan bahawa Toyota Vios ini kurang masalah CVT. Mari kita tengok sama-sama. Pertama, sistem CVT yang dimasukkan pada Toyota Vios ini daripada jenis yang konvensional, yang ringkas bukan complicated macam sesetengah brand daripada Eropah. Kedua, talaan CVT pada Toyota Vios ini lebih fokus kepada ketahanan berbanding performa. Penukaran gear rasa lebih smooth tetapi tak paksa gearbox untuk kerja lebih kuat. Ketiga, ia cumalah enjin 1.5 liter NA sahaja, jadinya tidak ada tekanan yang kuat sesuai untuk jangka masa yang panjang. Keempat, rekod pengguna Vios di Malaysia boleh dikatakan hampir ataupun lebih daripada 200,000 km mileage tanpa buat overhaul gearbox, cuma servis ikut masa sahaja. Dan yang terakhir sekali, yang kelima, mengenai kelebihan yang ada pada gearbox CVT pada Toyota Vios ini, iaitu mengenai minyak CVT senang cari, bengkel biasa pun boleh baiki. Setengah model kereta tu minyak CVT kena ikut spek yang ditetapkan. Kalau minyak CVT tersebut senang dapat, tak jadi masalah. Yang jadi masalah, minyak CVT tersebut susah untuk didapati. Jadinya agak rumit untuk owner jika nak servis dekat luar bila mana dah habis waranti. Jika korang pada hari ini nak cari sebuah kereta sedang yang praktikal, jimat minyak serta harga spare part yang murah, boleh consider untuk letak Toyota Vios ini dalam list korang. Kedua, Honda Civic. CVT yang dimasukkan ataupun yang dipasang pada Honda Civic ini daripada jenis yang torque converter start off, ataupun senang faham bukannya daripada jenis yang direct bell. Contohnya seperti masa mula-mula gear ini bergerak, beban tidak terus ke bell. Manakala enjin yang digunakan pada Honda Civic ini adalah enjin 2.0 liter, 1.8 liter dan 1.5 liter turbo. Honda dah sesuaikan output enjin ini walaupun enjin itu 1.5 liter turbo. Ketiga, kelebihan yang ada pada gearbox Honda Civic ini adalah software yang dibina pada Civic CVT ini lebih pintar. Ia dibina untuk elak RPM naik terlampau cepat walaupun kuat tekan minyak. Dari sinilah ia dapat membantu menjaga bel serta puli untuk jangka masa yang panjang. Jika dilihat rekod pengguna Civic di Malaysia ini, rekod second hand ataupun rekod baru sekalipun, ada yang sampai mileage 180,000 sehinggalah 250,000 mileage tanpa buat apa-apa overhaul pada gearbox. Cuma jaga asas sahaja, setiap 40,000 ke 60,000 mileage tukar minyak CVT. Okey, kesimpulan yang boleh kita buat tentang Civic CVT ini, ia bukannya daripada jenis yang manja tetapi ianya tidak suka diseksa. Seterusnya, ketiga, Nissan Almera. Nissan Almera yang kita nak tengok kali ini yang kurang masalah CVT ini adalah Nissan Almera yang terbaru sekali pada hari ini, dikenali sebagai N18. Mula diperkenalkan pada tahun 2020. Ia menggunakan enjin 1.0 liter turbo Xtronic. Teknologi CVT pada enjin N18 ini ianya telah dinaik taraf berbanding yang sebelum ini. Sistem cooling yang dipasang pada N18 ini pun sudah diperbaharui berbanding yang sebelum ini, iaitu N17. Jika kita lihat masalah yang sering sahaja dihadapi oleh Nissan Almera yang sebelum ini, iaitu N17 ini, memang kerap ada masalah CVT ini. Bukan sahaja di Malaysia tetapi unit global pun turut mengalami masalah yang sama. Untuk N18 hari ini mengenai masalah CVT ini, jika dilihat dalam grup-grup di media sosial, jarang ada yang komplain masalah CVT pada N18
ataupun Nissan Almera terbaru hari ini. Malah ada yang puji agak lebih smooth berbanding yang sebelum ini. Ini disebabkan mungkin pada sistem turbo yang digunakan. Jika korang hari ini nak beli sebuah kereta sedang yang harga road tax-nya agak rendah, boleh consider untuk Almera N18 pada hari ini. Tak kisahlah unit second hand ataupun unit baru sekalipun. Harga pasaran Almera N18 pada hari ini untuk unit second hand ataupun unit used bermulanya pada harga RM65,000 sehinggalah harga RM77,000 bergantung pada tahun serta kondisi kereta. Keempat, Pro 2 Activa. Pro 2 Activa antara enjin Pro 2 yang tidak ada banyak masalah walaupun ianya enjin turbo. Di sini saya nyatakan 5 sebab kenapa unit second hand Pro 2 Activa ini berbaloi dibeli. Pertama, Pro 2 Activa tidak guna CVT biasa tetapi DCVT. Sebagai contoh, untuk gear rendah ataupun baru mulakan perjalanan ianya guna gear sebenar. Jadinya kurang risiko slip, kurang risiko panas dan kurang risiko haus. Kedua, enjin 1.0 liter turbo ini torque-nya agak rendah. Maka RPM lebih faham jika enjin bagi torque yang lebih awal. Jadinya gearbox pada Pro 2 Activa ini tidak perlu paksa enjin untuk bekerja lebih kuat. Berbeza dengan enjin 1.0 liter NA yang tidak ada turbo. Ketiga, berat bodi Pro 2 Activa ini agak ringan berbanding SUV yang lain. Jadinya ianya kurang beban pada CVT. Keempat, Pro 2 Activa ini memang dibina untuk penggunaan bandar. Majoriti owner pada hari ini lebih menggunakan kereta ini di dalam bandar. Jadinya risiko penggunaan enjin terlalu lama tu mungkin agak kurang. Sebab itulah saya katakan jika beli unit second hand pada hari ini mungkin agak berbaloi. Dan yang terakhir sekali iaitu yang kelima tentang Pro 2 Activa ini, iaitu mengenai rekod pengguna di Malaysia ini masih solid lagi ataupun sedikit sahaja yang mengalami masalah CVT ini. Kalau ada pun masalah lain, contohnya seperti tak tukar minyak CVT, tekan ikut suka dan buat ubah suai yang pelik-pelik. Jika korang berhajat ingin memiliki Pro 2 Activa yang second hand pada hari ini, saya cadangkan ambil yang standard serta mileage yang rendah. Lebih baik lagi ada rekod servis yang tepat. Alright guys, seterusnya kita masuk yang terakhir sekali iaitu yang kelima. Ia adalah Toyota Corolla Altis. Gearbox sistem CVT yang dipasang pada Toyota Altis ini dipanggil Cycle First Gear. Gearbox ini bekerja sebagai masa mula-mula gear ini bergerak, dia guna gear fizikal bukan tali CVT terus. Kedua, kualiti bel yang digunakan pada Toyota Corolla Altis ini untuk enjin 1.6 liter dan 1.8 liter agak berbeza dengan brand lain. Manakala sistem yang disetting pada CVT Toyota Corolla Altis ini lebih santai bukannya daripada jenis yang agresif. Kalau korang yang suka bawa secara agresif, mungkin Altis bukan pilihan untuk korang. Sebab itulah daripada awal lagi Toyota Corolla Altis ini terkenal sebagai sebuah kereta yang smooth. Dan jika diikutkan banyak owner-owner Altis di luar sana, walaupun beli unit second hand ataupun unit baru sekalipun, masih steady lagi untuk penjagaan enjin. Ada yang sampai 200,000 mileage ke atas pun masih steady lagi tanpa buat apa-apa overhaul pasal enjin maupun gearbox. Jika korang hari ini berkeinginan ingin memiliki sebuah kereta second hand daripada segmen C selain CV, Altis antara pilihan yang terbaik untuk korang. Siapa dekat sini pengguna Toyota Corolla Altis ini? Tak kisahlah tahun berapakah Altis yang korang guna. Cuba korang komen pengalaman korang. Alright guys, so kesimpulan yang kita boleh buat mengenai 5 kereta tentang isu CVT ini, saya boleh katakan pada hari ini kalau nak beli kereta second hand, jangan tengok rupa semata-mata tetapi periksa enjin dengan lebih teliti, terutama sekali unit tahun lama. Alright guys, so saya rasa sampai di sini sajalah video saya untuk kali ini mengenai 5 kereta second hand kurang isu CVT ini di Malaysia. Macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.